RM5,000 khas untuk siswa cemerlang kelas pertama. Ini caranya. Video ini akan sedikit panjang kerana saya akan kongsikan cara-cara untuk anda dapatkan RM5,000 daripada yayasan sekiranya anda merupakan siswa cemerlang kelas pertama. So, jangan lupa save dan tekan butang follow untuk rujukan anda pada masa akan datang. Pertama sekali, anda boleh layari laman sesawang Yayasan Negeri Sembilan untuk anda melihat sendiri syarat-syarat permohonan untuk anugerah siswazah kelas pertama. Dan ada 5 syarat yang dinyatakan, antaranya pemohon mestilah kelahiran Negeri Sembilan, pemohon mestilah bersekolah rendah dan tamat sesi persekolahan di Negeri Sembilan dan banyak lagi boleh rujuk dalam dokumen ataupun panduan yang diberikan. Jadi anda boleh semak kelayakan anda, muat turun dan cetak terus permohonan anda dan terus hantar permohonan tersebut ke Yayasan Negeri Sembilan. Dan jangan lupa anda pun dikenangki untuk melengkapkan kesemua dokumen yang diminta dalam senarai semak untuk permohonan anugerah siswazah cemerlang Negeri Sembilan. Dan selepas sahaja permohonan anda diproses, anda akan dimaklumkan dari masa ke masa tentang permohonan anda. Sebagai contoh, surat pemakluman tentang permohonan sedang diproses, surat pengesahan tentang ijazah kelas pertama bagi calon yang memohon, dan bila semua proses dah selesai, anda akan diberikan satu lagi surat jemputan untuk menghadiri majlis penyampaian anugerah siswazah cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan untuk tahun tersebut. Jadi terus sahkan kehadiran anda dan datanglah bersama ibu bapa ataupun adik-beradik ataupun ahli keluarga yang terdekat seramai 2 orang sahaja. Dan selepas itu adalah jamuan makan-makan dekat hotel. Dan anda akan mendapat sekeping sijil tanda penghargaan dan sejumlah wang RM5,000 yang akan terus dikreditkan ke dalam akaun anda. Dan saya pun dah dapatkan tawaran ni. Ni, bukti gambar. Jadi kalau ada yang tak jelas ataupun persoalan yang masih bermain di kepala, boleh je tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya bantu jawab untuk anda dapatkan juga tawaran istimewa ini. Okey dok.